أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti yang telah mengarang kitab Ziarah ke Alam Barzah. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohiyah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ziarah ke Alam Barzah yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti, dan masih lagi perbincangan kita berkisar berbagai kisah tentang orang mati. Muka surat 107, perenggan yang pertama. Abu Nu'aim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Muawiyah Ibnu Abi Sufyan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang berbuat berbagai perbuatan keji dan membunuh 97 orang yang semuanya dibunuh secara zalim. Dia pernah keluar rumah mendatangi beberapa rumah, lalu berkata, wahai rahib, ada seseorang yang berbuat berbagai perbuatan keji dan membunuh 97 orang yang semuanya dibunuh secara zalim. Apakah dia masih boleh bertaubat? Lalu rahib itu menjawab, tidak, jawabnya. Mendengar itu, dia memukul dan membunuhnya rahib. Kemudian dia mendatangi rahib yang lain pula dan menanyakan hal yang sama. Ia diberi jawapan, engkau sudah tidak dapat bertaubat. Rahib itu pun dibunuhnya. Setelah itu dia mendatangi yang lainnya pula dan mendapat jawapan yang sama. Kemudian rahib itu pun dibunuhnya. Selanjutnya dia mendatangi rahib yang lain seraya bertuturkan, ada orang yang tidak meninggalkan kejahatan. Selanjutnya dia mendatangi rahib yang lain seraya menuturkan, ada orang yang tidak meninggalkan kejahatan. Dia telah membunuh 100 orang, semuanya dibunuh secara zalim. Apakah dia masih boleh bertaubat? Rahib itu menjawab, jika aku mengatakan kepadamu Allah tidak menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya, berarti aku telah membohongimu. Di sekitar ini ada kampung tempat orang-orang beribadah. Datang ke sana lalu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dia pun keluar daripada tempat rahib itu dalam keadaan telah bertaubat. Sesampai di suatu jalan, Allah mengutuskan kepada malaikat untuk mencabut nyawanya. Kemudian datang kepadanya malaikat pemberi rahmat dan malaikat pemberi azab. Mereka merebutkan rohnya. Allah lantas mengutus kepada mereka seorang malaikat yang berkata kepada mereka, ke tempat golongan mana ia lebih dekat, kesanalah dia termasuk. Mereka kemudian mengukur jarak kedua tempat itu daripada orang tersebut. Ternyata mereka mendapatkan bahawa orang tersebut lebih dekat kepada tempat golongan orang-orang yang bertaubat, dengan perbezaan satu badan semut. Oleh kerana itu orang tersebut diberikan ampunan. Hadis ini berasal daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumberkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalamnya disebutkan bahawa Allah SWT mewahyukan kepada yang ini engkau mendekat, kemudian kepada yang itu engkau menjauh. Ini dia. Abu Nu'aim menuturkan
Riwayat daripada Muawiyah ibnu Abi Sufyan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang berbuat berbagai perbuatan keji dan membunuh 97 orang, yang semuanya dibunuh secara zalim. Dia pernah keluar rumah mendatangi beberapa rumah, lalu berkata, wahai rahib, ada seseorang yang berbuat berbagai perbuatan keji dan membunuh 97 orang, yang semuanya dibunuh secara zalim. Apakah dia masih boleh bertaubat? Lalu rahib itu menjawab, tidak. Mendengar itu, dia memukul dan membunuhnya rahib itu. Kemudian dia mendatangi rahib lain pula dan menanyakan hal yang sama. Ia diberikan jawapan, engkau sudah tidak dapat bertaubat. Rahib itu pun dibunuhnya. Setelah itu dia mendatangi yang lainnya dan mendapatkan jawapan yang sama. Kemudian rahib itu pun dibunuhnya. Selanjutnya mendatangi rahib yang lain seraya menuturkan, ada orang yang tidak meninggalkan kejahatan, dia telah membunuh 100 orang. Semuanya dibunuh secara zalim, apakah dia masih boleh bertaubat? Rahib itu menjawab, jika aku mengatakan kepada kamu Allah tidak menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya, berarti aku telah membohongimu. Di sekitar ini ada kampung tempat orang-orang beribadah. Datanglah ke sana lalu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Lalu lelaki tadi pun keluar daripada tempat rahib itu dalam keadaan telah bertaubat. Sesampai di satu jalan, Allah mengutus kepadanya malaikat untuk mencabut nyawanya. Kemudian datang kepadanya malaikat pemberi rahmat dan malaikat pemberi azab. Mereka merebut rohnya. Allah lantas mengutuskan kepada mereka seorang malaikat yang berkata kepada mereka, ke tempat golongan mana ia lebih dekat, ke sana ataupun dia ke tempat golongan mana ia lebih dekat, ke sanalah dia termasuk. Lalu mereka kemudian mengukur jarak kedua tempat itu daripada orang tersebut. Ternyata mereka mendapat bahawa orang tersebut lebih dekat kepada tempat golongan orang-orang yang bertaubat, dengan perbezaan jaraknya hanyalah satu badan semut. Oleh kerana itu orang tersebut telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berasal daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumberkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalamnya disebutkan Allah SWT mewahyukan, kepada yang ini engkau dekat dan kepada yang itu engkau menjauh. Ini dia. Jadi sebuah kisah Syekh datangkan, Syekh Jalaluddin As-Sayuti mendatangkan sebuah kisah lagi. Bagaimana kisah ini telah diriwayatkan daripada Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan telah diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan telah diceritakan semula oleh Abu Nu'aim. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang lelaki yang telah membunuh sebanyak 97 orang. Rasa cerita ni cerita ma'ruf, biasa kita dengar. Dia membunuh seramai 97 orang. Timbul dalam hati dia nak bertaubat pada Allah. Cuma sanksi, adakah Allah SWT menerima taubat dia? Kerana membunuh ni adalah salah satu daripada dosa besar. Jadi dia dah membunuh sebanyak 97 orang. Dan bunuhnya tu pula bukan hanya sekadar bunuh tak sengaja ke, dia bunuh dalam keadaan penuh kezaliman. Sehinggalah dia datang menemui seorang rahib. Sebab kisah ni kisah daripada Bani Israel, Rasulullah ceritakan balik. Dia datang jumpa seorang rahib, dia mengajukan permasalahan dia bahawa dia dah bunuh 97 orang. Jadi adakah Allah SWT menerima taubatnya? Lalu ketika itu rahib tadi bila mendengar saja bahawa lelaki ni dia dah membunuh sebanyak 97 orang, lalu dia menjawab, pasti Allah Ta'ala tidak menerima taubat dia. Lalu rahib, lelaki yang mendengar jawapan rahib tadi, dia tak puas hati, dia bunuh rahib tadi, mati. Dia pukul rahib tadi, bunuh mati. Dan kemudian lelaki tadi pun beredar pergi menemui satu rahib lagi, rahib yang ke-99. Dia datang lagi jumpa seorang rahib. Dia mengajukan persoalan dia, adakah Allah SWT menerima taubat dia? Sedangkan dia dah membunuh seramai 98 orang. 98 orang dia dah bunuh. Cuba bayangkan mak, 98 orang. Kita baru bunuh kucing je mak, terlanggar kucing mati mak, tak tidur seminggu, kan? Ataupun kita bunuh tikus, tak boleh tidur kita, kesian dia.
Petang tadi abah nak masak itik, mak pun peganglah itik, abah sembelih. Mak pegang itik, abah sembelih. Sanggup tak makan itik. Kesian kat dia. Mak ni dia bunuh orang, mak, 98 orang. Rahib tu pun kata, mana Allah Ta'ala terima? Kamu dah membunuh sebanyak 98 orang. Rahib tu pula kena bunuh, yang ke-99. Sampailah genap 100, mak. 3 orang rahib dia jumpa, dan 3-3 rahib tadi menjawab dengan jawapan yang sama. Dan akhirnya dibunuh. Terus dia berjalan, masih lagi tak putus asa. Ini nama rahmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah. Akhirnya lelaki tadi terus berjalan mencari rahib seterusnya untuk meminta jawapan apa yang sepatutnya disampaikan. Lalu ketika tu dia jumpa dengan satu orang rahib dan menceritakan bahawa dia dah bunuh seramai 100 orang. 100 orang, 100 orang dia dah bunuh. Jadi rahib tu kata, kalau aku katakan bahawa Allah SWT tu tidak menerima taubat kamu, maka aku adalah pembohong. Akhirnya lelaki tadi pun bertaubat kepada Allah SWT. Tapi rahib tu kata apa? Dengan syarat kau mesti meninggalkan tempat kau melakukan perkara mungkar tadi dan pergilah duduk jauh bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Akhirnya rahib, lelaki tadi tinggalkan rumah rahib tadi, keluar dan meninggalkan tempat tu, berjalan menuju satu perkampungan, yang mana perkampungan itu diduduki oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah jalan, lelaki tadi Allah perintahkan supaya didatangi oleh Israel. Malaikat Israel cabut nyawa dia, mati. Jadi bila lelaki tadi mati saja, ketika itu lelaki tadi didatangi oleh 2 malaikat. Satu malaikat pembawa rahmat dan satu lagi malaikat pembawa azab. Malaikat pembawa rahmat tadi dia nak ambil lelaki tadi, mak, nak bawa masuk ke neraka. Dan malaikat yang pembawa azab pula nak bawa lelaki tadi masuk ke dalam syurga. Jadi bertengkar 2 malaikat tadi. Satu malaikat pembawa rahmat dia nak bawa masuk ke syurga sebab lelaki tu dah taubat. Malaikat pembawa azab pula dia nak bawa lelaki tadi masuk neraka kerana dia telah membunuh seramai 100 orang. Jadi bila bertengkar saja mereka tu, Allah datangkan satu malaikat supaya meleraikan permasalahan kemelut tadi. Dengan cara bagaimana, mak? Diukur. Di mana lelaki tadi mati, mana tempat paling dekat di antara tempat dia nak pergi taubat dengan tempat dia melakukan maksiat mungkar yang dibunuh orang 100 orang tadi tu, mana lagi dekat di antara tu. Jadi bila diukur, mak, ketika tu mendapati bahawa tempat yang paling dekat dengan jasad lelaki tadi iaitu tempat bertaubat. Cuma bezanya Nabi gambarkan iaitu hanya beza seperti satu tubuh badan ekornya, satu tubuh nyamuk, satu tubuh semut, minta maaf, satu tubuh semut. Cuba bayang semut tu besar mana, mak? Kecil sangat tu. Itu sahaja yang membezakan di antara tempat maksiat lelaki tadi dan tempat taubat dia. Dan akhirnya lelaki tadi dibawa masuk ke syurga. Ini bagaimana kisah seorang lelaki yang bertaubat lalu matinya dalam keadaan direbut oleh 2 malaikat azab dan malaikat rahmat. Di sini nak gambarkan salah satu cerita tentang kematian yang diceritakan semula oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat dan kita teliti kisah ni, mak, yang pertama sekali pengajarannya Allah nak gambarkan kepada kita, Nabi SAW nak gambarkan kepada kita pertama sekali iaitu taubat. Mohon ampun, istighfar sangat-sangat dituntut oleh Allah SWT. Selagi mana dan sebesar mana sekalipun dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah SWT, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah SWT, maka selagi itulah dosa kita akan diampun. Sebesar mana pun maksiat yang kita buat, selagi mana tak mensyirikkan Allah. Bila sampai dia mensyirikkan Allah, satu-satu dosa yang Allah Ta'ala tak ampunkan iaitu dosa syirik. Bila ketika mana seorang itu dia syirik saja pada Allah SWT, maka ketika itu tidak ada pengampun, Selain daripada itu, apa sekalipun dosa dan maksiat sebesar mana, maka tetap dia akan diampun oleh Allah SWT. Maka ke atas kita dituntut supaya memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar,
Itu sampaikan Nabi SAW sendiri, walaupun telah diampunkan dosanya dulu, kini dan yang akan datang, dan juga terpelihara daripada maksiat, maka tetap Nabi SAW itu bertaubat, melakukan solat sunat taubat, memperbanyakkan istighfar. Sampaikan ada riwayat menyebutkan Rasulullah sehari semalam beristighfar minta ampun dengan Allah SWT sebanyak 70 kali. Dan ada riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW itu beristighfar pada Allah SWT sebanyak 100 kali. Dua riwayat tu. Tapi jangan kita kata pula Rasulullah tu istighfar 70 kali je, kan? Dia istighfar, baginda SAW itu istighfar tak sebagaimana kita istighfar. Kita istighfar janji 70 kali. Rasulullah tu tak. Rasulullah tu istighfarnya itu menusuk-nusuk di hatinya. Hatinya tu menangis, zahirnya menangis, batinnya menangis. Setiap satu kalimat istighfar tadi penuh dengan tangisan dan air mata. Kita tak. Yang penting tasbih habis. Astagfirullah, 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 astagfirullah 70 kali. Kan, 200 kali, 1000 kali pun tak rasa. Dia yang penting tu rasa. Dia bukan yang penting 70 kali tu, mak. Bukan yang penting tu 100 kali. Yang penting tu rasa. Rasa. Kalau katalah minta ampun, maka pengampunan yang dipohonkan tu itu penuh dengan air mata. Rasa penyesalan kita kepada Allah. Rasa berdosa, rasa bersalah, dan akhirnya rasa menyesal dan tak nak buat lagi. Nitis air mata tu besar-besar, sebesar-besar taubat yang dikendaki oleh Allah SWT ke atas kita. Jadi minta ampun. Jangan sekalipun kita terlepas daripada mohon ampun pada Allah SWT. Itu sebabnya Nabi SAW sebut, di antara perkara yang dituntut ataupun yang diajar oleh Nabi SAW sebelum daripada kita tidur ialah memperbanyakkan istighfar. Banyak istighfar, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan pasangan kita, minta ampun dengan anak keturunan kita. Jadi minta ampun, mak. Itu yang pertama. Kemudian daripada kisah ni pula, yang kedua pula, mak, nak gambarkan Nabi SAW nak gambarkan, mak, kepada kita tentang kisah lelaki ni, iaitu tentang rahib tersebut. Rahib tadi, mak, disebut oleh para ulama tentang kisah ni. Kenapa rahib, 3 orang rahib yang pertama tadi dibunuh dan menjawab dengan jawapan Allah Ta'ala itu tidak menerima taubat. Berbeza dengan rahib yang keempat yang menjawab bahawa Allah Ta'ala itu maha pengampun dan mana mungkin Allah Ta'ala itu tidak menerima taubat. Apa perbezaan di antara rahib yang pertama, 3 rahib yang pertama dan 1 rahib tadi? Di sini ulama perincikan bahawa 3 rahib yang pertama yang menjawab Allah Ta'ala tak terima taubat tadi, mereka bukan seorang yang alim, dia bukan seorang yang ada ilmu, tetapi mereka itu tak lebih hanya sekadar orang abid. Siapa abid ni, mak? Orang yang kuat ibadah tapi tidak ada ilmu. Berbeza dengan rahib yang keempat yang boleh menjawab bahawa Allah SWT itu menerima taubat selagi mana kamu bertaubat, mohon ampun dengan Allah. Kenapa dia jawab macam tu, mak? Kerana dia alim. Dia seorang rahib dan alim, ada ilmu. Ini yang membezakan di antara orang yang kuat ibadah tanpa ilmu dengan orang yang ada ilmu. Ini ilmu ni peranan besar, sangat besar, mak. Itu sebabnya kalau kita teliti dan kita lihat balik bagaimana Allah Ta'ala mengutarakan keinginan dia untuk menjadikan anak cucu Adam, Nabi Allah Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah Ta'ala mengutarakan keinginan dia untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan para malaikat bertanya pada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa, wahai Allah, kau masih nak jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan dia man yufsidu fiha, mereka ni melakukan kerosakan dan pertumpahan darah, sedangkan padahal kami ni bertasbih dan memuji engkau, wahai Allah. Kalau bahasa kita tak, kenapa tak kami je, kan? Kenapa tak kami je, sedangkan kami bukannya buat maksiat, buat mungkar. Apa Allah Ta'ala jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tu lebih tahu, kamu tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Terus dijawab mak, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan telah mengajar Allah SWT itu kepada Nabi Allah Adam akan nama-nama tadi mak. Cuba bayangkan, Allah mengutarakan keinginan, Allah jadikan Adam, jadi Adam pertama sekali Allah Ta'ala berikan pengajaran ataupun ilmu pengetahuan kepada Adam. Nak gambarkan mak, dua ayat yang berdempet rapat itu, di situ satu gambaran besar kepada kita betapa besarnya penting ilmu. Yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Kemudian yang kedua pula, penting tak penting ilmu ni kalau kita lihat bagaimana Allah SWT turunkan wahyu yang pertama membicarakan tentang Iqra. Betul kan? Surah Alaq, wahyu yang pertama turunkan kepada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cuba bayangkan mak, ayat tu cerita pasal apa? Cerita pasal ilmu. Kalau kita fikir logik akal kita, patutnya turunkan suratul Ikhlas, tak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kerana nak bicarakan tentang Allah, memperkenalkan Allah SWT kepada kita. Tapi tak diturunkan suratul Ikhlas yang pertama, suratul Alaq. Allah nak gambarkan betapa besar dan pentingnya ilmu. Ini gambaran. Sebabnya pengajaran yang kedua cukup besar nak disampaikan oleh Nabi SAW, perbezaan di antara tiga rahib yang pertama dan satu rahib yang keempat tadi, yang kedua tu. Rahib yang kedua yang sampai tak bunuh tu, kenapa? Kerana dia menjawab berdasarkan ilmu. Kita ni Allah Ta'ala mulia dengan ilmu. Dan Allah juga hinakan kita dengan jahil. Allah muliakan kita dengan ilmu, dan Allah hinakan kita dengan jahil. Itu sebab penting ilmu. Kalau kita tengok balik sejarah, daripada zaman Nabi SAW, naiknya Islam dengan ilmu, jatuhnya Islam itu dengan jahil. Itu punca. Naiknya Islam di zaman khalifah, setiap khalifah. Begitu juga diteruskan dengan tamadun demi tamadun, khalifah demi khalifah. Begitu juga tidak kurangnya tuan-tuan, tanah Melayu kita. Naiknya semua tu apabila yang duduk dekat atas tu adalah ulama. Yang duduk di depan tu ulama. Tu sejarah tu semua tu. Kalau kita buka balik sejarah, kita akan nampak bahawa yang duduk di atas tu semuanya ulama. Maka Islam akan naik. Tapi bila ulama tidak duduk, orang jahil yang duduk, maka ketika tu Islam akan jatuh. Kita ni sebabkan hari ni mak, sebab besar sampai kita rosak hari ni, masyarakat kita rosak, sistem pendidikan kita rosak, sistem politik kita rosak, sistem ekonomi kita rosak. Semuanya punca daripada jahil. Kejahilan yang berlaku dalam masyarakat. Ini kerosakan tu. Kerosakan demi kerosakan berpunca daripada kejahilan. Ini pengajaran besar mak daripada kisah ni. Bukan hanya sekadar Rasulullah nak gambarkan kepada kita tentang kematian lelaki tersebut, tapi di sebalik itu juga ada pengajaran besar, betapa besar pentingnya ilmu ke atas kita. Dan yang ketiganya mak, iaitu pengajaran bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, kasih sayang Allah ke atas seseorang. Kalau Allah Ta'ala nak kendaki kebaikan atas dia, maka Allah sendiri akan bina sebab ke atas dia sehingga sampaikan dia mendapat kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak kendaki kebaikan atas dia, maka Allah sendiri yang akan bina kerosakan dan kehancuran bagi diri dia, sehingga akhirnya dia dicampak oleh Allah SWT ke neraka. Ini gambaran mak. Itu dalam satu hadis yang lain pula, Nabi SAW ajar pada kita, selangkah lagi seseorang itu nak masuk ke dalam neraka Allah SWT, sekalipun hidupnya di atas bumi itu hidup dengan amalan ahli neraka, tapi selangkah lagi dia nak masuk neraka, bahkan sampai selangkah lagi nak masuk neraka, Allah tetapkan ke atas dia syurga, maka dia tetap akan ke syurga. Selangkah lagi dia nak masuk neraka, sehingga sampaikan hidupnya di atas dunia kehidupan ahli syurga, sampai dia nak masuk syurga tadi selangkah lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala tetapkan dia ke neraka, maka dia tetap ke neraka. Ini semuanya. Jadi minta pada Allah mak. Minta pada Allah. Jadi macam mana kita nak menangani dia? Macam mana nak menangani dia mak? Soalan malam ni. Dengan Masya Allah, hebat abah. Kalau orang jahil dia kata apa mak? Kalau orang jahil dia kata apa? Oh, kalau macam tu baik tak payah beramal. Betul tak mak? Baik tak payah beramal.
Sebab kalau beramal pun, kalau beramal sekalipun, kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ke neraka, tetap ke neraka. Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ke syurga, syurga sekalipun tak beramal. Jadi baik tak beramal. Ini adalah jawapan bagi orang yang tak ada ilmu, orang yang ukur dengan akal, dengan kejahilan. Tapi bagi orang yang ukur dengan ilmu, mak tengok mak, saya datang satu cerita. Kisah yang berlaku kepada Abdul Aziz Dabbar. Siapa Abdul Aziz Dabbar ni mak? Seorang wali Allah. Tengok macam mana kisah dia. Dia menangani isu ni mak. Abdul Aziz Dabbar ni seorang wali Allah. Satu hari malaikat pergi ke neraka mak, mendapati ada salah satu senarai nama ahli neraka tu, iaitu Abdul Aziz Dabbar. Jadi malaikat tadi terkejut. Kerana malaikat tadi tahu bahawa Abdul Aziz Dabbar ni seorang wali Allah. Macam mana boleh nama dia tersenarai dalam ahli neraka? Ada tersenarai dalam ahli neraka. Kita ni mak, kenapa disunatkan selepas daripada sembahyang kita sebut Allahumma ajirna minan nar? Ni kalau boleh jangan tinggal mak. Ya Allah ya Tuhanku, lepaskan aku daripada api neraka. Sebab mak, kita tak tahu bila nama kita tiba-tiba tersenarai kat sana. Jadi minta selepas semayang, lepas dia solat minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala padamkan nama-nama tu. Kalau ada padam, kita tak tahu mak. Cuba bayangkan, tara Abdul Aziz Dabbar tu seorang wali Allah pun boleh nama dia dalam neraka. Nama dia tersenarai dalam ahli neraka. Jadi akhirnya malaikat turun mak, menemui Abdul Aziz Dabbar. Bila dia jumpa dengan Abdul Aziz Dabbar tadi, dia bagi tahu Abdul Aziz, dia kata, aku ke neraka dan aku menemui dalam senarai nama ahli neraka tu ada tersenarai nama engkau. Aku tengok senarai list nama tu ada nama engkau. Jadi Abdul Aziz Dabbar bila dengar saja, mak rasa-rasalah kalau kita lah jadi Abdul Aziz Dabbar, apa kita buat bah? Bah, kita buat apa? Mak datang surau lagi tak? Abah datang je tak? Ha? Ni nama dah senarai ahli neraka dah ni. Ni dah senarai nama ahli neraka ni. Jadi akhirnya Abdul Aziz Dabbar tu bila dia dengar saja mak, dia terus beramal. Dia terus beramal mak. Sampai akhirnya malaikat tadi dia pergi lagi ke neraka mak, dia menemui bahawa senarai nama Abdul Aziz Dabbar tadi dah tak ada lagi dalam senarai ahli neraka. Dia terkejut. Lalu akhirnya dia datang semula kepada Abdul Aziz Dabbar. Wahai Abdul Aziz Dabbar, dia kata, aku mendapati bahawa nama kau sudah hilang dalam senarai ahli neraka. Pertamanya aku nak tanya pada engkau, kenapa selepas aku bagi tahu senarai engkau dalam senarai nama engkau tu, nama engkau dalam senarai ahli neraka tu, kenapa engkau masih lagi terus beramal pada Allah? Lalu Abdul Aziz Dabbar kata apa? Aku terus beramal kerana aku beramal bukan kerana neraka ataupun kerana syurga. Allah nak campakkan aku ke neraka sekalipun, kalau itulah yang Allah redha, aku terima. Kalau Allah nak letakkan aku ke syurga sekalipun, kalau itulah redha Allah, aku terima. Maka hasil daripada jawapan Abdul Aziz Dabbar tadi mak, membuatkan Allah menerima keikhlasan dia tadi, dan Allah padam, Allah ampunkan dosa dia, dan Allah letakkan senarai namanya dalam senarai ahli syurga. Malaikat pelik, kenapa dipadam? Naik pula ke atas. Bila naik ke atas, jumpa dengan Allah SWT, malaikat tanya, wahai Allah, kenapa dia? Lalu Allah kata, aku terima tadi. Dan yang kedua, Allah Ta'ala ditanya lagi, malaikat tanya pula, wahai Allah, apa punca yang sampai nama Abdul Aziz Dabbar ni tersenarai dalam ahli neraka? Lalu ketika tu Allah cerita waktu Abdul Aziz Dabbar kecil dulu, waktu semasa dia kecil dulu, mak dia pernah mendatangi dia untuk minta pada dia pergi ke kedai. Tapi dia buat tidur. Bah. Jadi ketika tu, dengan maksiat yang dia buat, akhirnya dia tersenarai, namanya tersenarai dalam ahli neraka. Cuba mak bayangkan mak. Mak datang, abah bayangkan, mak datang nak minta dia pergi ke kedai, dia buat tidur saja, itu saja dah membuatkan namanya tersenarai dalam ahli neraka. Habis kalau kita, yang kita tengking mak kita tu, yang kita jegah tu, hati-hati tu.
Kalau tidur saja, buat tidur saja tu kan, sampai tersenarai dalam ahli neraka. Kalau jekah tu mak, Allah Akbar. Jadi hati-hati. Itu sebabnya banyakkan bertaubat. Ini gambaran bagaimana kita nak menangani tentang isu selangkah lagi ke neraka ataupun selangkah lagi ke syurga. Maknanya beribadah sebagaimana sekalipun keadaan kita yang mungkin kita dah ketahui di mana kita, tetap terus beribadah dan tetap terus mengharapkan rahmat Allah. Kenapa? Kerana rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada azab Allah. Rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran daripada kisah tadi. Sa'id Ibn Mansur dan Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Al-Hasan sebagaimana berikut: jika seorang mukmin menghadapi sakaratul maut, berarti dia telah didatangi 500 malaikat. Masya-Allah. Subhanallah. Mereka mencabut nyawanya, kemudian membawanya naik ke langit. Selanjutnya mereka disambut oleh roh orang-orang mukmin yang mati sebelumnya, yang semuanya ingin menanyakan khabar kepadanya. Akan tetapi malaikat berkata kepada mereka, berlemah lembutlah kepadanya, kerana dia baru keluar daripada kesusahan yang teramat berat. Masya Allah. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kemudian mereka menanyakan khabar kepadanya, hingga ada seseorang yang menanyakan khabar saudara dan temannya. Dia menjawab, dia masih seperti yang dahulu pernah engkau lihat. Lalu dia menanyakan kepada mereka mengenai orang yang meninggal sebelumnya. Apakah dia tidak bersama kalian? Sahutnya. Mereka berucap, mungkinkah dia telah binasa? Kemudian dia berkata, benarlah demikian. Mereka berkata, aku melihat dibawa ke tempat kembalinya. Aku melihatnya dibawa ke tempat kembalinya, iaitu neraka Hawiyah. Sungguh satu tempat kembali yang sangat buruk. Itu situ mak, budi situ. Sa'id Ibn Mansur dan Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Al-Hasan sebagaimana berikut: jika seorang mukmin menghadapi sakaratul maut, berarti dia telah didatangi 500 malaikat. Masya-Allah mak. Seorang yang beriman, kira mak, seorang beriman bila mati saja mak, maka ketika itu sakaratul maut didatangi oleh 500 orang malaikat, 500 malaikat. Masya-Allah. 500 malaikat datang jumpa dia. Kenapa dia datang jumpa lelaki yang beriman tadi mak? Kerana nak membawa roh dia, mengiringi roh dia untuk bawa naik ke langit. Ini keadaan orang beriman yang berada ataupun berhadapan dengan sakaratul maut. Mereka mencabut nyawanya, kemudian membawanya naik ke langit. Selanjutnya mereka disambut oleh roh orang-orang mukmin yang mati sebelumnya, yang semuanya ingin menanyakan khabar kepadanya. Berlumba-lumba mak. Siapa ni? Iaitu orang yang beriman juga, yang duduk kat langit, yang mati sebelum daripada lelaki tadi. Dan mereka berlumba-lumba mendapati dia. Pertamanya menyambut 500 orang malaikat tadi yang mengiringi roh tu. Kemudian dah menyambut, kemudian mereka berlumba-lumba. Sebab apa berlumba-lumba? Berebut-rebut. Berebut-rebut pula nak bertanya khabar pada lelaki tadi, orang beriman tadi mak. Sampai tahap macam, sehingga sampaikan 500 malaikat tadi menahan daripada mereka mengganggu roh tadi. Kerana apa? Kerana roh tu dalam keadaan kepenatan dan keletihan. Kepenatan, keletihan itu ada dua makna mak. Pertama, penat dia daripada urusan dunia. Penat, kepenatan dan keletihan ketika berada di dunia melaksanakan ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Yang kedua pula, keletihan dan kepenatan dengan makna iaitu kesakitan melalui sakaratul maut. Jadi kedua-dua keadaan tadi. Jadi malaikat bernahan, jangan kacau, orang ni penat ni, letih ni. Tu dia kata. Jadi mereka ni sibuk duk tanya khabar kau macam mana, okey ke tak. Kalau kita ada pasangan, mungkin pasangan kita meninggal dulu, jadi dia datang, mak kita, ayah kita, yang matinya dalam keadaan beriman, tok kita, kerabat kita, kawan kita, sahabat kita. Jadi mereka bila nampak je kita datang tadi, mereka berebut-rebut nak datang, mendatangi kita dan bertanyakan khabar. Masya Allah. Azan, sila.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi lelaki tadi diiring dengan 500 malaikat naik ke langit dan bertemu, Allah Ta'ala ketemukan mereka dengan orang-orang beriman yang mati sebelumnya, kerabat-kerabat dia, pasangan dia, sehingga kan sampai mereka menyambut, berebut-rebut nak bertemu dengan dia. Pertama sekali mereka bertanya khabar, berebut-rebut nak bertanya khabar dia tadi, sehingga sampai kan ditegur oleh malaikat tadi supaya jangan diganggu kerana ditakuti takut lelaki itu dalam keadaan kepenatan, keletihan. Jadi akhirnya ditanya salah seorang tu bertanya tentang mereka yang masih lagi hidup. Jadi lelaki tadi menjawab, lelaki yang beriman tadi menjawab, yang baru meninggal tu, bahawa lelaki ni begini, orangnya begini, bertanya. Nimbang tu mak. Mereka menyembang sama-sama mereka. Jadi bagi lelaki yang baru meninggal tu pula, bila dia tengok semua kerabat dia ada, tiba-tiba ada satu kerabat yang ataupun kenalan dia yang dah mati sebelum dia tak ada. Jadi bila dia tak ada, dia tanya, mana lelaki ni, bukankah dia ni, dia dah mati sebelum aku, mana dia? Jadi bila dia tanya, maka ketika tu barulah mereka yang mati sebelum tu menceritakan bahawa lelaki yang mati sebelum dia tu telah dicampak ke sijin ataupun ke dalam neraka. Jadi bila kita mati tu suasana dia mak, kita akan, Allah Ta'ala ketemukan dengan roh-roh yang mati sebelum kita tu, dan kita akan bertanya khabar. Sampaikan para ulama' menggambarkan peristiwa ni mak, sampaikan mereka tanya tentang kucing. Katalah mak meninggal dulu, ada meninggalkan seekor kucing. Jadi abah pula meninggal selepas tu, mak boleh tanya kucing tu, mana tompok dulu, tompok macam mana bang? Oh, tompok ada lagi. Okey ke tak? Okey, gemuk. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Sampai tahap macam tu. Dia bertanya, menyembang. Tapi perkara yang paling sedih digambarkan oleh para ulama' tentang peristiwa ni mak, bila tika mana ditanya soalan pada seseorang yang mana seseorang itu tidak bersama mereka, dan berita dapati bahawa dia telah dicampak ke sijin. Maka ketika itulah suasana yang paling sangat menakutkan dan sangat memilukan
di antara dua pihak tadi, iaitu lelaki yang baru meninggal dengan kerabat-kerabat yang telah lama meninggal. Ni biasa kita dengar mak. Jadi itulah bagaimana keadaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tika mana kematian bagi seorang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Diiring dengan 500 malaikat bawa ke langit bertemu dengan mereka-mereka yang sebelum tu. Ini keadaan yang sangat baik yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang mati dalam keadaan beriman. Semoga kita dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan beriman dan Allah redha, Allah ampunkan segala dosa kita dan Allah rahmati kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kematian kita kematian yang penuh dengan keredaan Allah, penuh dengan keampunan Allah, penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan penuh dengan segala kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu taala. Semoga barzah kita barzah yang baik, akhirat kita akhirat yang baik, dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tanggung maji dengan tasbih kafarah dan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.